buatlah apa-apa maksiat ke ataupun apa-apa dosa, mak ayah dia akan tanggung. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan apa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Allah SWT kata tidak ada seorang yang membuat dosa ni dia menanggung dosa orang lain. Tidak ada orang yang melakukan dosa menanggung dosa orang lain. Jadi sebenarnya ayat ni jelas. Mungkin dalam kalangan masyarakat kita ni ramai yang salah faham. Sebagai contoh dia kata kalau kata ada seorang anak tu dia buatlah apa-apa maksiat ke ataupun apa-apa dosa, mak ayah dia akan tanggung dosa tu. Jadi sebenarnya dia bertentangan dengan ayat Quran tadi bila Allah SWT kata apa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Tapi adakah dia sama dengan hadis tadi? Hadis yang kata siapa yang menunjukkan satu jalan keburukan, maksudnya dia yang melahirkan anak tu. Jadi anak tu melakukan dosa, adakah dia berterusan mendapat dosa sebab anak tu lahir daripada susur galur dia? Macam mana? Jadi dalam isu ni, dalam hadis Nabi SAW yang agak jelas lah, bila Nabi SAW kata apabila mati anak Adam, maka semua amalan dia telah terputus. Kecuali apa? Kecuali 3 sahaja. Dan yang ketiga tu yang menarik itu, yang ketiga bila Nabi SAW kata apa? Anak yang soleh yang mendoakannya. Maksudnya Nabi tak kata anak tu kalau tak soleh dia masih lagi tak putus. Anak tu kalau jahat, anak tu kalau tak soleh dia masih lagi tak putus dosa ibu bapa dia.